So macam dia buat terlalu santai sangat. Yang perasan handsome tu jangan cakap lah. Mas, kenapa kena bahasa yang baik? Okey, bahasa yang baik. Kenapa nak kena jemput cantik-cantik? Kenapa nak kena bersopan santun? Tadi you ada pasal memang ini majlis seseorang yang dilakukan bukan tiap-tiap hari atau tiap-tiap bulan. Ini setahun sekali. Kalau anak dia seketul tu je lah dia buat majlis tu. Jadi kita ni nak yang sesempurna. Tadi dia cakap ini bukan majlis apa? Ini bukan majlis cowboy ke sakai yang kau buat kan. Ini majlis tak cenggo kan. Bukan tak muat. Ini orang bayar beribu-ribu dan beratus-ratus duit dan kau kena ada adat, etika untuk mengacarkan sesuatu majlis tu. Kau tak boleh tangkap muat. Kalau kau nak tangkap muat, kau pergilah RC karaoke ke apa yang happy-happy punya. Lepas tu kau nak berbual sembarang, kau boleh pasal. Tapi kat sini ada kaum keluarga yang perlu dihormat. Banyak level of ages of people. Audience dan okey lah, bukan kata nak dibandingkan lah, tapi memang aku nak cakap lah because mungkin di luar negara macam dorang ada macam pantun. Dia mula dengan pantun. Setiap langkah, setiap acara tu beradat dia. Betul. Dia punya pantun pun bukan dorangkap, betul merepek-repeknya, bukan sedap berpanjang selia. Dan macam Puteri Gunung Ledang punya pantun. Betul. Very lemah lembut gemalai. Dan tonasi suara, this is what I observe lah. Banyak pula macam aku invited guest Banyak pula macam aku invited guest